Mulai 1 hari bulan Julai, kita rakyat lagi tertekan. Perluasan SST, subsidi RON 95 disasar dan kenaikan tarif elektrik semua mulai dari 1 hari bulan Julai. Mereka kata ini semua tak bebankan rakyat. 90% rakyat tak kesan. 85% pengguna kononnya tak rasa. Hello, ini logik dari planet mana? Sebelum ini, kata premium food macam avocado yang kena. Awak orang ada pendapatan tinggi, orang kaya, dia nak makan avocado, makanlah. Tapi bayarlah sikit lebih. Kita cukai avocado. Tapi sekarang apple dan orange pun kena cukai. Sejak bila apple orange tu premium food? Sejak bila kita semua dah jadi maha kaya? Kalau perintah cukai jualan diteliti, bunga kekwa, bawang bunga, pokok getah pun masuk dalam senarai SST. Barang ini semua premium ke? Realiti adalah 97% barang kena SST. Dari vitamin, ubat demam sampai ubat generik pun tak lepas. Dulu kata GST bebankan rakyat. Sekarang SST naik lagi 2%. Kita raya senang je. Semua kaya raya. Tiba-tiba teks tu dah tak bebankan rakyat. Hai, ini logik mana? Logik Mahadani. Rakyat dengar sengsara tapi cukai makin banyak. Katanya untuk negara. Tapi yang perit tetap rakyat biasa.